So pada bulan kemerdekaan ni aku letaklah pacak bendera Malaysia sikit kan. Assalamualaikum. Hari ni aku nak buat sedikit review tentang camper van di New Zealand. Camper van, motorhomes, caravan, bagi terms yang digunakan kat sini basically bagi aku benda yang sama lah, referring to benda yang sama lah, tapi sebenarnya ialah dia sebenarnya ada beza sikit. Apa itu motorhomes, caravan, camper vans. Tapi apa yang aku nak bagi hari ni, dia dipanggil adalah camper van jenis Apollo. So basically camper van ni inilah syarikat antara syarikat camper van yang terbesar dekat New Zealand ni, THL. So dekat Malaysia aku book camper van ni through kita punya local partner Ahmad Caravan yang beribu pejabat di Shah Alam. Kenapa aku sewa melalui Ahmad Caravan? Okay, that's two thing. Sebab aku pergi masa Mata Fair, aku tengok harga yang ditawarkan ni ada sedikit murah kalau compare dengan kalau kau pergi book direct dekat online. So basically kau boleh pergi je kat online. Dia punya website kan, boleh book je. Semua all the packages semua tu dia offer dia sama je. Tapi since Ahmad Caravan hari tu dia ada buka booth dekat Mata Fair, dan aku rasa dia punya offer quite berbaloi, quite worth it. And then plus aku tak payah susah-susah nak deal dengan dia punya dia punya operator dia dekat New Zealand. Aku deal dengan local partner dia je dekat Shah Alam tu, senang kan. So ini adalah camper van yang bernama Mercedes Sprinter yang bersasaran enjin 2.1 turbo diesel. Walaupun dia 2.1, enjin dia memang power sebab diesel kan, turbo diesel lagi. So panjang aku tunjuk bahagian luaran tu. Panjang camper van ni adalah 7.2 meter. Ni aku tunjuk sini. Okay. Ni panjang, ini ketinggian 2.8. Memang panjang. So ni bahagian luaran dia. So aku tunjuk bahagian luar dulu. Ini seperti biasa, camper van ni kau boleh cucuk shore power kat sini untuk dapat bekalan elektrik. This one basically dia punya black water tank yang korang punya waste tu kat sini. So tu dia punya kaset. Kalau kau nak pakai lah, tak pakai tak payah pakai ni. So kat sini adalah dia punya gas untuk masak. So semasa berjalan dinasihatkan kita tutup. Sini ventilation dia punya peti air semualah. So kat belakang ni dia punya, kau boleh buka kat sini. So ada lever kat sini. So bawah ni dia kasih kau kursi, meja. Ini hose untuk kau buang grey water. Ni untuk fresh water, masukkan air. Ini meja. So ada storage pocket kat sini dan kat sini. Belakang ada bicycle rack. So dekat sini ni dia punya storage. So bolehlah simpan barang-barang sikit kat sini. Sini inlet nak letak fresh water. Sini untuk isi minyak. Kau kena buka pintu dulu, baru buka ni. Tu minyak diesel. So basically ni bahagian luaran dia. Okay, nak promo sikit. Yang ini adalah aku punya stiker ni lah.
social media aku. Ni adalah magnet ni, macam fridge magnet punya melekat kan. Aku buat daripada MK Magnet. Ni kau dah boleh dapatkan, kau boleh order through Shopee ataupun through dia punya website. Nanti dia punya sales representative akan contact kau. Memang harga dia agak berpatutan dan servis dia memang agak cepat. So dia datangkan dengan 2 set lah, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ada saiz-saiz dia, korang boleh check tengok. So kita akan pergi bahagian dalam pula. Basically ini kunci dia, dia keyless. So ini dia punya parking brake. Aku mula bawa ni pun terkial-kial juga, ni lah ada punya brake kan. Ini parking brake. Ini dia tak ada gear lever, dia ada gear yang macam ni lah. Atas, bawah, parking. Dia ada D dengan R, dengan N dengan P, itu saja. So ini dia punya bahagian depan. So dia ada infotainment, sini ada aircon yang kau boleh control, ada heater sekali. Sini ada banyak yang bestnya, ada banyak tempat storage lah. Kat sini ada, sini kat gelebek ada, situ ada, tepi ada, kat sini pun ada, kat tengah ni pun ada. Memang banyak. So kalau kata korang pergi ke sini, 2 benda yang aku nasihatkan korang bawa ni, phone holder ataupun jenis ni, dan ni 12 volt nya dia cucuk kat dekat tempat cigarette lighter ni. Sebab nanti semasa kau drive nanti, kalau kau nak charge apa benda, kau boleh cucuk. Sebab benda ni tak disediakan dekat oleh operator kau kena bawa sendiri. Beli kat Malaysia senang-senang. So ada dua tempat. Sini memang agak luas. Try naik. So kau boleh tengok, memang luas. Kursi boleh ke depan ke belakang. Kursi ni pun boleh berpusing ke sana. So depan ni ada 2 tempat duduk lah. Aku dengan co-pilot lah. So kita pergi bahagian dalam dia. Okey. Yang model ni dia tak ada side step. Jadi nak naik tu agak tinggi sikit lah ke sini. Terus pegang sini. Allahu Akbar. Okey, ni bahagian dalam dia lah. Okey, aku tunjuk kau satu persatu So, ini adalah kursi untuk orang yang nombor 3. So sebenarnya camper van ni untuk dia set up untuk 3 orang. Yang ni dia boleh jadikan katil waktu malam. Korang ketepikan ni semua ni jadikan katil. So sini boleh tidur seorang. Okey, ni bahagian dalam lah. Aku dah kemas sikit. So kat sini ada korang punya sinki. Sini ada stove lah. Tunjuk sikit. So yang ni digunakan oleh fresh water yang korang masukkan tu. So air ni semua akan dikumpul di bawah lah. So okey, dia ada microwave. Dia ada, okey, ni sini kau boleh cucuk semua plug-plug. Cumanya plug-plug yang kat dalam ni hanya boleh digunakan apabila korang cucuk dekat shore power masa di holiday park ataupun campsite. Kalau masa tengah berjalan dia tak boleh pakai. Semua ni lah. So dia ada TV. Okey, apa lagi? Okey, ni switch dia lah. Dia dah label siap-siap. Ini hood, TV, media, lampu light ni kalau kau buka, nampak So water heater, water pump nak pakai je kau ni. Dengar bunyi tu. Itulah dia. So ni untuk toilet. So ada CD. Siapa pakai CD sekarang lah, mana ada orang pakai dah. So dalam ni ada peti ais. Peti ais dia okey lah, just nice. Ada tempat chiller dan ada tempat freezer. Freezer dia tak banyak lah, kat sini je. Dalam ni, okey, dia ada sediakan storage yang kau boleh simpan kau punya baju. Sini kiri kanan ada 4. Sini
Dan sini biasanya dia orang dah letak segala peralatan ni lah. Okey. Cerik, cawan, teko apa benda semua ada kat sini. Lepas tu dekat bawah ni, ini semua dia orang dah sediakan. Kira mangkuk, periuk, belanga semua ada lah kat dalam ni. Ni sudu, sodet, ni aku punya lah, Tupperware, chopper. Ni dan pinggan. Dia bagi ngam-ngam je. Okey, aku tunjuk tandas pula. Okey, tandas, ni dah tandas dia. Sempit sikit lah. So, ni kalau dah pakai, sekejap aku buka switch dulu. Kalau dah pakai, ini flash dia. Ni dia punya, macam nak buang ke bawah lah. Dan ada, kau boleh basuh lah pakai. Dalam ni ada bidet. So, nak tengok keluasan dia macam mana? Sekejap. So, aku duduk. So, inilah keluasan dia. Setakat nak membuang tu boleh lah. Nak mandi pun boleh lah, kan? Aku ni tinggi sikit, kenalah kepala. Tapi sebenarnya selama berapa hari aku dah pakai, dah 3 hari ni, baru sekali je aku pakai. Itu pun time-time emergency je baru aku pakai, kan? Selalunya dekat area holiday park ni memang dah ada tandas apa semua tu. Aku guna dia orang sana lagi senang. Tak pun along the way masa kau dalam perjalanan tu ada stop stesen minyak ke mana ke, kau pakai dah tandas tu. Sebab malas nak basuh-basuh ni kan. Aku malas nak buat benda-benda tu. So untuk emergency okey lah kot. So yang ini aku dah kemas lah. Dah jadi tempat duduk. Sini ada boleh letak, nanti ada besi, boleh letak meja. Dia ada bagi dia punya ni kan, kayu ni. So dia letak meja, kau boleh duduk kat sini lah. Untuk berdua orang ni just nice lah. Memang just nice untuk duduk berdua. Kalau bertiga tu dia ada cramp sikit. So ini semua pihak operator dah bagi bantal, cadar, selimut. Dia bagi lagi extra cadar untuk kalau kau tukar kan. Apa tu, ini converter semua dah ada dah. Toilet mandi pun dia bagi juga. Ini pun termasuk dalam package toilet mandi. Dah tak payah susah. So kat atas ni ada vent. Kau boleh buka kalau nak bagi angin masuk. Tapi sekarang ni musim sejuk kan. Kalau kau buka memang sejuk kat dalam lah. Okay, since kat sini kan aku datang ni musim sejuk. So benda yang paling penting adalah heater. So heater ni, okay kat sini. Heater ni dia powered by diesel. So ni dia punya switch dia. Dan sedikit elektrik lah dia pakai. Maybe untuk startkan dia punya ni. Ni memang penting. Kalau tidak ni memang sejuk kejung kau ni dalam ni. So bila dah buka heater tu kau terasa suam lah. Sedap lah duduk dalam ni. Dia umpama je macam kat negara kita. Luar panas, masuk dalam ni ada aircon. Oh sedap lah kan. Dia terbalik. Luar sejuk, dalam dia macam suam-suam. Sedap. So kalau heater ni tak cukup, apa lagi dibekalkan? Okay, dia bagi lagi satu jenis heater yang pakai elektrik kat ni. Ini nampak je kecil tapi memang function teruk lah aku cakap kau. Kalau ini combine dengan ini, memang silap-silap jadi sauna kat dalam ni kalau kau combine berdua ni. Memang panas lah. Tapi memang kalau kata cuaca tu memang sangat-sangat sejuk. At that time aku berada dekat Lake Takapo tu, dah 0 darjah Celsius. Bila pakai dua-dua ni memang just nice. Seperti aku cakap, dalam ni kita boleh ada power source kat sini. Yang ini kau kena bawa kita punya adapter lah, international adapter untuk pakai. Sebab plug dia jenis yang macam ni. So pakai ni, and then dinasihatkan kau bawa lah
kita punya soket yang ada 3 ni. Senang kau nak pakai barang-barangan daripada barang elektrik daripada Malaysia. Just cucuk je sini. Kau boleh siap ambil yang USB banyak-banyak ni. Dah, senang kerja. Okey, tadi aku cakap yang ni sebab aku dah kemas. Bila kalau korang dah buka benda ni, dia akan jadi katil. Memang berdua just nice, bertiga memang tak muat lah. Kalau anak seorang kecil tengah-tengah tu boleh lah. Tapi berdua memang just nice. Bawah ni pula dia ada storage. Storage macam tu. Kiri kanan ni ada storage. Tapi aku tak letak apa-apa pun kat dalam ni, bawah ni. Ni. So daripada belakang ni kau boleh straight pergi ke dalam sini terus lah. Tu yang senang tu. Sini kan. Sini pun ruangan dia agak besar. Sini boleh duduk. Aku nak bagi beberapa tips kalau korang berniat atau plan nak sewa camper van di New Zealand ni. Tips yang pertama, kalau boleh korang beli beg yang jenis boleh kempiskan macam ni. Kalau korang bawa beg yang luggage bag yang keras tu, dia akan makan space lah. Macam ni just nice lah. Ini pun dah kira makan space lah. Ni cabin bag pun beli yang jenis boleh kempis. Itu tips yang pertama. Tip kedua, macam aku cakap tadi, kau bawa ni plug yang 12 volt ni sebab kau nak charge apa-apa. Sebab di sini pun ada banyak tempat charge. Ini bawa siap-siap. Dan tips ketiga, kau bawa ni multi point punya soket ni. Senang untuk pakai barangan elektrik yang ada kat Malaysia. Dan yang paling penting sini adalah ni, bidet. Bidet yang kau nak gunakan masa kau pergi tandas. Ini special sikit bidet ni. Nanti aku kena buat review khas untuk bidet ni. Memang function teruk. Sekian saja aku punya review tentang camper van yang dekat New Zealand ni. Actually ada banyak jenis camper van. Ada yang jenis caravan 2-3 orang. Ada yang jenis yang besar, motorhome yang boleh muat sampai 6 orang. Ada juga yang camper van yang kecil, yang besar-besar Toyota Light yang itu tak ada tandas, tak ada bilik air. Itu kecil sikit dan definitely harga dia lebih murah. So ada banyak jenis lah kalau camper van ataupun motorhome yang berada dekat New Zealand ni. Korang boleh check kat website dia tentang harga. Tapi kalau korang nak dapat harga, bukanlah kira inilah, offer yang menarik dengan servis yang mantap, korang boleh contact dia. Kita punya dia punya local punya partner macam Ahmad Caravan yang beribu pejabat dekat Shah Alam. Kau boleh tanya macam-macam, diorang akan cerita sedetail-detailnya cara nak pakai apa benda semua, belanja kat sana semua, diorang akan cerita sedetail-detailnya. So it's good lah untuk orang-orang macam aku yang tak pernah pergi, untuk dapatkan info-info yang macam ni dekat diorang. Sebab diorang ni dah banyak kali pergi kan, so diorang tahulah apa do and don't, berapa banyak nak kena spend, apa benda semua itulah nanti orang bagi tahu. So semoga video ini bermanfaat untuk korang. Okey, sekian. Jangan lupa subscribe dan share, komen jika perlu. Okey, bye.